Okey, seterusnya kita akan bergerak ke bahagian yang kedua, iaitu soalan struktur. Okey, murid-murid boleh bersama-sama menjawab dengan saya. Okey, pada darjah 1 menunjukkan tindak balas antara logam X dengan oksigen dalam udara. Okay, soalannya, adakah logam X reaktif terhadap oksigen? Terangkan jawapan anda. Okay, jika kita lihat dalam darjah 1, menunjukkan bahawa nyalaan yang dihasilkan adalah terang. Jadi, jika kita ingat kembali apa yang dipelajari sebelum ini, sekiranya nyalaan yang terang dihasilkan, ini bermakna logam X adalah reaktif terhadap oksigen. Jadi, jawapannya adalah ya. Kerana logam X terbakar dengan nyalaan yang sangat terang dan bertindak balas dengan udara. Okey, soalan yang seterusnya. Logam Y hanya membara dengan terang apabila bertindak balas dengan oksigen. Adakah logam Y lebih atau kurang reaktif daripada logam X? Okey, kata kunci di sini adalah membara dengan terang. Okey, jika dibandingkan dengan X menghasilkan nyalaan yang terang. Jadi, apa yang dapat kita katakan di sini, logam Y kurang reaktif berbanding dengan logam X. Jadi, jawapannya logam Y adalah kurang reaktif daripada logam X. Okey, soalan yang seterusnya. Jika logam Z tidak bertindak balas dengan oksigen, susunkan logam X, Y dan Z dalam siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas tersebut. Okey, kita imbas kembali pada X, Y. X menghasilkan nyalaan yang terang, manakala Y hanya menghasilkan nyalaan yang terang, manakala Z tidak menghasilkan tindak balas dengan oksigen. Jadi di sini dapat kita katakan bahawa yang paling reaktif adalah Y, diikuti oleh yang paling reaktif adalah X, diikuti oleh Y dan akhir sekali adalah Z. Jadi jawapannya adalah X, Y dan juga Z. Okay, mari kita lihat bersama adakah jawapannya betul. Okey, ya. Jawapannya adalah X, Y dan Z. Okey, ini kerana dalam Z, logam Z tidak bertindak balas dengan oksigen, jadi kereaktifan logam Z adalah kurang berbanding dengan Y dan juga X. Okey, jadi cikgu harap semua pelajar dapat memahami serba sedikit berkaitan dengan tajuk siri kereaktifan logam ini setelah kita bersama-sama menjawab soalan sebentar tadi. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.